Konflik pada hari ini ada suatu perkembangan yang ketara. Iran dah guna misil Sejil terhadap Israel. Misil ni digambarkan ultra heavy, long range dan two stage. Maksudnya cepat nak lancar dan susah nak tepis. Boleh disorok kat dalam terowong, boleh disorok juga kat dalam hutan. Itu dari side Iran. Dari side Israel pula, mereka continue bedil serata Tehran dan Isfahan. Kat Isfahan tu ada sebuah pekan bernama Najafabad. Di sini seorang wanita yang hamil 8 bulan masuk kereta bersama suami dan 2 orang anaknya, and then mereka pergi buat selamanya kerana diserang Israel. Tapi at this point penting untuk kita combat fake news dan jawab suatu persoalan yang kerap ditanya. Pertama sekali, berlegarnya fake news yang katanya Iran dah kalah, ataupun bahasa simpelnya Iran minta ceasefire dari 13 Jun sampai hari ini, yakni 19 Jun. Kita amati perutusan-perutusan dari Supreme Leader Ali Khamenei ke Presiden Masoud Pezeshkian dan kita dapat rumuskan semuanya dengan satu patah perkataan sahaja: fight. Amerika Syarikat sekarang ni sedang cuba main politik dengan Iran. Pentadbiran Trump buat macam Iran bertanggungjawab sepenuhnya atas konflik ni kerana mereka gagal capai kata sepakat dengan Amerika dalam perjanjian nuklear within tempoh 60 hari. Kira 12 Jun hari itu adalah deadline day lah. Ada je media yang melaporkan Iran tak sangka mereka akan diserang. Mereka expect sebarang tindakan yang Israel ambil sekalipun perang akan berlaku selepas for sure rundingan tu gagal. Kemungkinan juga dalam tempoh 60 hari itu Israel buat kerja tabur perisik-perisik mereka yang jadi talib baru Iran, bagi tahu lokasi general-general tertinggi yang Israel kemudian serang. Taktik decapitation strike tu semakin lama semakin slow kita nampak dari segi momentum. Asalnya ramai general pergi dalam masa yang singkat secara mengejut, tapi sekarang jumlah tu semakin berkurangan. Israel dan Amerika tengah bermain kat media dengan bahasa yang sangat berbisa berkenaan dengan Supreme Leader Ali Khamenei. Kata mereka nak tamatkan riwayatnya, maka mai runding untuk selamat. Saya anggarkan 60 hari itu sebab Israel sebenarnya siap seluduk masuk drone-drone perang kat dalam Iran untuk start serang. Ada possibility tak lebih daripada 60 hari? Ada. Dari Mossad sendiri berkata segalanya ni adalah years in the making. Bertahun. Dan selama mana serangan ni berterusan, memang Iran takkan kembali ke meja rundingan. Duta Iran kat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri nyatakan yang Iran sekarang dalam mode self-defense. Ketepikan habis sebarang usaha rundingan nuklear. Pendekatan ni amatlah logik kerana selaras dengan falsafah you don't negotiate when you're not losing. Lagipun takkan mungkin sebarang perjanjian tu akan adil kalau pesertanya kena berunding ketika diserang. Dan sia-sia sesuatu perjanjian kerana kita tahu Israel takkan sesekali hormatinya. Maka serangan diplomatik Amerika tu bagaikan mulut yang tak bergigi. Kita selesai bab fake news. Iran memang nak berdamai, tapi mereka ada red line yang wajib dihormati. Stop serang dulu, baru sembang. Simple as that. Diharapkan video ni dapat bagi jawapan yang kukuh lah tentang fake news tu. Fake news dah selesai, kita fokus kat persoalan besar yang kerap saya terima. Kadang tengok komen pun semestinya beberapa orang tanya soalan ni, masa live lagi lah. Dah jawab, setengah jam kemudian orang masih tanya. So saya buat video khas untuk menerangkannya mana perginya jet-jet pejuang Iran. Persoalan ni amatlah berasas bila tengok laporan demi laporan yang mengatakan Amerika dan Israel dah conquer ruangan udara Iran. Lebih-lebih lagi kat Tehran tu. Jawapannya pula simple je, sanction. Iran ni pernah berkawan baik dengan Amerika Syarikat sekitar 1970-an. Iran membeli banyak jet-jet pejuang daripada Amerika seperti F-14 Tomcat. Iran waktu tu adalah di bawah monarki berdinasti Pahlavi. Pimpinan siapa? Muhammad Reza Pahlavi ni. Tak melampau kalau cakap waktu tu teknologi ketenteraan Iran ni adalah yang paling canggih di Timur Tengah. Now, Pahlavi sebenarnya bukan keturunan diraja yang bersejarah. Dinasti ni bermula dengan pemasyuran General Reza Khan sebagai raja di Iran. Reza ni pula budak kampung kelahiran Mazandaran pada tahun 1878, anak kepada pelarian dari Georgia. Waktu tu Iran ada konflik lah dengan Rusia. Rusia belasah mereka kat dalam peperangan. Dari sini Reza masuk tentera, dari ketenteraan dia masuk politik, tembus sampailah tahun 1921. Reza rampas kuasa dan ubah perlembagaan step by step untuk isytihar dirinya sebagai raja. Maka dinasti Qajar tu jatuh, Reza keluarganya Pahlavi, dinasti Pahlavi ni lah naik. Masyarakat Iran ni pula berpegang teguh pada barisan agamawan Syiah. Kalangan agamawan sana kira macam ada pengaruh yang besar kat dalam politik meskipun mereka tak masuk politik. Punyalah berpengaruh sampai barisan ni tahun 1891 mereka berjaya stop konsensi tembakau yang Shah Iran nak bagi kat British. Terbatal rancangan tu kerana orang ramai turun kat jalanan. Reza tak faham benda ni ataupun dia tak nak faham. Naik je dia, pakat diketepikan habis segala hukum hakam agama dan dia bawa undang-undang ekstremis sekular. Rakyat tak boleh tutup aurat. Sesiapa yang pakai cadar macam ni mesti dipaksa tanggal. Ekstremis. Saya rasa kalau Mustafa Kemal Atatürk tengok ni pun Mustafa Kemal Atatürk akan cium tangan Reza ni untuk mudahkan kata dia ni lagi Atatürk
sampai Ataturk pun boleh terkejut. Pemisahan jantina pun diharamkan, so para agamawan pun buat kerja mereka sampai berlakunya protes pada tahun 1935. Protes tu dipatahkan sampai berlaku kematian. Benda ni berterusan selama berpuluh tahun. Dinasti Pahlawi hilang kuasa sekejap disebabkan Perang Dunia Kedua, dan selepas Perang Dunia Kedua dapat balik kuasa tapi terhad kerana Muhammad Mossadegh. Bila Mossadegh nak merdekakan ladang minyak Iran daripada cengkaman British yang penjajah, dia digulingkan melalui kerjasama CIA dan MI6 yang dapat sokongan daripada barisan politician Iran. Dari penggulingan Mossadegh, Raja Iran yang waktu tu Muhammad Reza Pahlavi dapat influence yang kuat. Hal agama masih lagi diketepikan dan benda ni memudahkan kenaikan Ruhollah Khomeini yang kuat kecam Pahlavi. Akhirnya pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi jatuh bersama kaum kerabatnya dan tamatlah riwayat 2000 tahun monarki Iran di sana. Iran tersedia tu dibubarkan, menggantikan Iran beraja yang sekular tu adalah Iran baru yang jadikan agama sebagai teras utama. Menggantikan jawatan Shah tu pula adalah Supreme Leader Khomeini sendiri. Dan naik saja negara baru ni, pihak barat terus mengenakan sanction yang sangat ketat lah. Apabila sesuatu negara tu disekat ekonominya, secara kebiasaan mereka tak mudah nak berdagang dengan dunia luar, tak mudah. Dan paling pedih, semua aset antarabangsa sesuatu negara tu terus dibeku. Macam zaman sekarang, Rusia telah pun disekat ekonominya sampai semua sektor dah pun sengsara, bankruptcy semakin melambung kecuali war economics. Aset luar mereka tu yang beratus bilion telah dibeku dan Eropah rampas sedikit demi sedikit untuk dicairkan dalam bentuk bantuan ke Ukraine. Aset Iran pun dibeku. Paling ketara, mereka tak lagi dapat sokongan ketenteraan. Bermakna jet-jet pejuang yang ada tu, kalau rosak, tak dapat spare part. Tak ada upgrade. Kalau setakat kena sekat je, tak ada masalah sangat kot. Mungkin Iran boleh survive. Kebangkitan Khomeini kat Iran ni bertindih pula dengan kebangkitan Saddam Hussein kat Iraq. Bermula tahun 1980, kedua-dua negara ni berperang yang berlarutan hampir 8 tahun. Perang ni pula tamat tanpa keuntungan pada kedua-dua pihak. Sekatan ekonomi kat Iran tu pula bertambah teruk saban tahun. Saya ambil contoh pada tahun 2010. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meluluskan resolusi 1929 yang mengharamkan jualan senjata kat Iran. Kerana Iran sedang bangunkan program nuklear tersendiri. Semua negara sebenarnya kat Security Council menyokong usul ni kecuali Lebanon, Brazil dan Turki. China dan Rusia pun sokong. Maka kat sini pun dah terjawab lah kenapa Iran tak ada jet pejuang yang rapi. Mereka bergantung pada F4 Phantom, F5 Tiger, tak lupa pada MiG-29, Su-24, dan Iran mencuba nasib dengan inovasi tersendiri iaitu Hessa Kausar yang dibuat berdasarkan F5 Tiger tersedia. Mana mampu jet-jet ni tandingi jet-jet pejuang moden, terutamanya F-35 yang boleh serang di luar jarak visual. Tak perlu nampak pun dah boleh serang. Tapi Iran ni tak adalah makan minum tidur je. Mereka membina doktrin asymmetric warfare yang ruangan udara mereka dilindungi dengan misil, drone dan sistem seperti S-300 dan S-400. They don't have a choice. Cuma berdasarkan info kat lapangan sekarang, Israel memang dah kuasai ruangan udara mereka. Sekarang ni pun semua misil balistik yang mereka lancar berdepan dengan dua lapisan pertahanan Israel. Out of nowhere dah ada dua. Lapisan utama adalah macam korang tahu, Arrow dan David Sling dekat Israel. Iron Dome tak mampu tepis misil-misil balistik. Lapisan sampingan pula adalah di Iran pula. Jet-jet pejuang Israel akan tepis misil-misil tersebut seawal mungkin. Setakat ni 24 orang kat Israel dah jalan kerana serangan misil. Tapi semua tu antara 13 Jun hingga 17 Jun, bermakna sejak Selasa lalu serangan misil kat Israel tu masih continue dengan angka yang semakin kurang. Sajil yang dilancar mereka tu pun ditepis Israel, yang pecah jadi serpihan jatuh kat Israel, kena kat kereta. Kenapa misil semakin berkurangan? Dua sebab. Mungkin salah satu, Israel dah musnahkan sangat banyak pelancar misil Iran, kira 120 pelancar gitu, dan Iran juga sedang standby just in case kalau Amerika Syarikat masuk dalam peperangan ini. Sambil Iran diserang dari udara, mereka juga sedang diserang secara cyber. Semalam kerajaan Iran arah ISP stop internet pada jam 5.30 petang waktu mereka. Tiba-tiba je secara mengejut Iran harungi blackout internet. Kenapa? Kerana kerajaan Iran nak rintangi serangan cyber yang dilakukan Israel. Selain bank utama Sepah digodam, tiba-tiba je rakyat Iran terima SMS yang suruh mereka evac. Padahal kerajaan Iran tak suruh evac pun. Mudah-mudahan video ni bagi jawapan kukuh pada dua isu yang tengah berlega dengan panas tu. Dan Donald Trump, untuk pengetahuan korang semua, sekarang ni kekal menghasut Iran dengan bahasa berbisa, yang mana saya jemput korang subscribe supaya dapat update seandainya perang ni melarat. Dan yes, perang ni pun sebenarnya semakin melarat saban hari.